Tiba-tiba Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan tengok Nabi kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia ni ada harga, bukan RM1,000, bukan RM100. Seandainya bumi dan seluruh dunia ini boleh dihargakan, boleh dijual beli, janaha ba'udah, harga dia sehina sebelah sayap nyamuk. Allah kata kalau dunia ada harga seperti sebelah sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbata ma, takkan ada satu orang kafir yang sembah selain aku akan minum seteguk air. Tak ada. Maka Nabi pun ajak, yang kita nak kejar adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak kejar atas dunia ni ialah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak kejar di atas dunia ni redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Manusia yang dapat redha Allah, redha Nabi, dia akan memerintah dan menguasai dunia dan menundukkan nafsu di bawah dua telapak kakinya. Itu kaedah.